barangan rumah paling T20 antara T20 yang ada. Dia pernah bagi dekat hampa diskaun 80%. Mai tengok dengan mata sendiri, buat pilihan yang bijak. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia yang dah berjaya beli rumah dekat Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi tunggu sat, jangan duk skip video-video sebab kalau hampa dah beli rumah, takkanlah nak biar rumah tu kosong kan. Dah halang-halang tengok video-video ni, hari ni Pido nak tunjuk dekat hampa satu pot yang hampa boleh beli barangan rumah daripada ruang tamu sampailah ke penghujung dapur. Kita dekat Semenyih hari ni, kita dekat alat dapur. Jom kita tengok apa dia barang-barang yang hampa boleh beli dekat alat dapur ni. Macam-macam dah ada tau. Bermula 2 Jun sehingga 9 Ogos 2026, alat dapur ni ada buat mid-year sale sampai 80%. Jom, Pido pun tak sabar dah excited nak tunjuk dekat hampa semua ni apa dia barang kelengkapan rumah yang hampa boleh beli dekat alat dapur ni. Jom kita tengok apa yang ada. Let's go. Atas kepala Pido ni ada bermacam-macam jenis ceiling fan yang hampa boleh mai tengok, pilih, beli dengan harga bermula RM79 saja. Kipas brand famous KDK ni 60 inci harga RM159 saja. Servis downlight dekat alat dapur ni harga serendah RM4.5 saja. Tapi kalau hampa mai tengok sendiri ada macam-macam pilihan, harga boleh dapat serendah RM10 saja. Waterfall sink stainless steel gold macam-macam function ni punya lawa boleh dapat dengan harga RM289 saja. Kalau tak mau gold warna hitam pun ada. Tapi kalau nak sinki premium harga bajet, boleh ambil yang nano milik stainless steel macam ni, harga RM89 saja. Tapi kalau nak tiru PT-PT orang lama, ambil je yang basic ni, RM88 je. Bathroom kabinet komplit set atas ke bawah 2 pintu macam ni baru RM135. Tapi kalau nak yang premium, dapat mirror kabinet lawa macam ni baru RM165. Nak yang lagi murah? Ada. Macam ni juga komplit, 1 pintu baru RM79. Jamban dekat sini kalau tak tahu nak pilih, mai je dekat alat dapur ni, hampa mai duduk feel rasa dulu macam mana, gamak selesa baru pilih. Yang 2 piece macam ni baru RM139. Yang 1 piece selesa lawa macam ni baru RM179. Yang mana yang suka mandi berjam-jam dalam toilet tu, dekat sini ada macam-macam pilihan water heater yang hampa boleh mai pilih. Nak water heater macam hujan rintik ke hujan lebat, macam-macam pilihan yang hampa boleh mai grab. AC dengan DC dua-dua ada dekat sini. Harga tak mahal pun, bermula RM179 je dah boleh dapat water heater yang moden macam ni. Aksesori toilet dekat sini ada lebih daripada 200 jenis. Dia pernah bagi dekat hampa diskaun 80%. Duk tunggu apa lagi? Cooker hood T-shape macam ni kalau nak beli pasang dekat dapur kondo hampa yang tak ada tingkap tu, masak asap berkepul macam ni, tekan teknologi dia sedut asap terus, harga baru RM449. Kalau tak mati hood nak slanted yang moden macam ni, harga RM519 saja. Wall switch macam rumah orang kaya, macam-macam pilihan yang ada dekat alat dapur ni. Tapi kalau nak power track yang moden macam tahun 2026, dekat sini pun ada. Wall lamp kalau hampa nak tengok dekat alat dapur ni, macam-macam pilihan. Nak letak kat ruang tamu ko, chandelier nak letak kat ruang makan ko, cantik gila weh. Tapi untuk lighting and switches ni available dekat Semenyih dengan cerdas batu 10 je tau. Kalau teringin ada standing cooker macam ni, macam rumah Nabila Huda tu, boleh main tengok je dekat alat dapur ni. Macam-macam pilihan ada. Dilonggi ada, jenis label steel pun ada. Hood dan hob dekat alat dapur ni, macam-macam pilihan yang boleh dapat. Ada brand Livinox, Rubine, brand Elba, Robam, brand Rinnai pun ada tau. Dekat alat dapur ni pun ada lebih daripada 50 pilihan sinki paling T20 sekali kat Malaysia. Ada ceramic sink yang lawa macam ni, jenis farmhouse, level-level orang kaya. Yang jenis workstation komplit paling T20, boleh buat semua benda pun ada dekat sini. Kalau partition rumah hampa buat bentuk macam ni, beli je oven, microwave dengan dishwasher, letak setempat, tak payah duk pening fikir dah. Barangan rumah paling T20 antara T20 yang ada. Appliances rumah brand Smart ni dekat alat dapur ni, macam-macam appliances rumah brand Smart yang hampa boleh beli. Smart tau, tak payah duk pening dah. Hampa mai je terus dekat alat dapur ni, mai tengok dengan mata sendiri, buat pilihan yang bijak. Selain daripada alat dapur Semenyih ni, ada 4 lagi cawangan depa yang hampa boleh singgah. Ada dekat Ceras Batu 10, Bangi, Shah Alam, Senawang. Tapi alat dapur cawangan Semenyih ni adalah cawangan yang paling besar sekali antara 5 cawangan yang ada. Dan yang pastinya harga barangan dekat alat dapur ni adalah harga yang paling terbaik antara terbaik, dan hampa boleh runding sampai jadi. So jangan lupa kepada hampa semua yang berdekatan, kalau nak cari kelengkapan rumah yang komplit, jangan lupa main dekat alat dapur ni nah. So itu saja dari Pido. Jangan lupa singgah tau. Okay, bye.